akan dimulakan sebentar lagi guys. Okey, separuh masa pertama dimulakan. Perlawanan penting untuk Ebara, mesti menang petang tu. No mercy. Rashid Lai akan mengambil sepakan tu. Cantik tendangan daripada Rashid. Oh, serangan. Peluang. Oi, gol. Darren Damu, cikgu dari Belaga skor. Jaringan pertama daripada Darren Damu ketiga. Ebara mendahului dengan 1-0 pada Izzuddin. Dan dekat dengan Sarizan. Cuba membuka kepada Damu di sebelah nun. Dalam kotak penalti, Damu kaki kerek. Woyo, melepasi palang Damu di sia. Peluang tadi untuk pasukan Ebara untuk menambah jaringan usi penyerangnya Darren Damu. Tendangan kaki kirinya deras tetapi melepasi palang Malaysia. Pemain SPCT akan dimasukkan. Tak tendangan di. Pas lagi sekali. Oh, gol. Admin asalkan Ripin kali. 2-0 guys. Mencari Rashid. Hantaran pada Badrul dari sebelah kanan kali tu. Dan Anggau Izzuddin dah naik ke atas sekali lagi. Dikerah untuk naik ke atas Izzuddin. Hantaran ke tengah. Wow! Darren Damu akhirnya menjaringkan gol guys. Dah ada peluangnya tadi. Dan tu adalah jaringan untuk Darren Damu. 3-0 untuk pasukan Ebara tu. Tapi ia dah cukup dengan Sidak mendahului dengan 3-0 pada masa tu. Jatuh Mosmeri di sia. Sepakan cuma diberikan kepada pasukan SPCT. Ini tendangan daripada Felix. Ke Fapos. Zul Hazmi kepada Sarizan. Cuba membuka ke sebelah nun, cari Muiz. Tamat separuh masa pertama. Ebara mendahului SPCT dengan 3-0. Dimulakan separuh masa kedua guys. Okey, dimulakan separuh masa kedua pada Gabriel tadi. Sazwan. Cantik gerakan daripada Sazwan. Taran cutback pada Felix. Tendangan Felix melepasi palang di sia.
mencetakkan gol untuk pasukan Ibarra. Tandukan daripada Damu terkeluar di sini guys. Cantik hantaran bola daripada Muiz, deras juga di sini. Serangan. SPCT cuba mengaturkan kali itu dalam kotak penalti. Peluang sekali lagi. Alright, gol. Daripada Marvin Jalong menyaringkan gol pertama untuk SPCT. Awas, jaga. Comeback akan terjadi di situ. Ada potensi seri tu. Salah-salah. Dibiar. Oi, peluang. Okey, gol. Damu di skor guys. Alu krem kaki Damu. Buka ke tepi kepada Stanley. Andra dikeluarkan bola ya. Penalti. Jaga. Terkena tangan di sini guys. Pengadil Sadudin terus memberikan sepakan penalti kepada pasukan SPCT kali itu. Felix. Okey, gol. Semakin mengejar juga tadi. Sayang. 4-2. Rizan pada Zairil. Okey, penalti guys. Dinyatakan Zairil dan dilayangkan kad kuning di sini. Okey, gol. Lima dua. Ni 7 juga gol loh. Dapat dirampas di sini oleh Badrul. Peluang untuk Badrul. Taran ke tengah. Kali tu. Okey, Syamir menjaringkan 2 gol guys. Enam gol lah. Rizan. Dan lagi mencari Badrul tapi pada Adish. Tamat. Sepenuh masa kedudukan Ibarra menangi perlawanan tu 6-2 menewaskan pasukan SPCT. Jumpa tu orang esok hari. Okey. Assalamualaikum. Bye bye.
Your darkness.